adalah yang terlantar di hospital. Okey. Nikmat yang paling hebat memang adalah nikmat iman dan Islam. Tapi antara nikmat yang paling kita kena syukuri sekarang ni nikmat sihat. Kerana daripada kesihatan itu kita boleh melakukan banyak perkara. Bila sampai akhir kita cuba tutup sama tadi selama 3 kali kita buat 3 kali kita baca ulang dulu minta supaya tutup. Kalau tak tutup juga yang cuba kita pun tak tutup kita dah mata. Tinggal gitulah nak macam mana dan mata tak tutup lah. Cuma masa bawa mati itu kita baca supaya mata kita tutup. Kadang-kadang kita orang mandi pun tak jelek air hidup masuk mandi. Belakang-belakang sikit lah. Tak nampak kan? Tak ada sampai cium ke? Ni betul ni? Oh, Betul. Masya Allah. Aku mati. Dah boleh lah call band fan. Boleh lah. Dapat. Okey, ambil satu. Okey, 1, 2, smart. Awal. Satu. Dan kita pada malam ini. Pertamanya, gantian pada malam ini cukup menarik dan mantap, yaitu peserta lelaki ataupun ikhwah terdiri daripada golongan muda berbanding dengan peserta akhwat mereka yang telah veteran. Dengan saya, pengerusi yang sentiasa anggun dan muda. Siapakah nama penggalan kita? Syahid Daud, si Syahid Syafi'i. Dia tahu jawapan yang tepat. Sila rujuk tahun di kami dari Astro ataupun dari program Wazi Bidai telah memberikan kepada setiap peserta 3 pilihan ataupun 3 bantuan untuk mencari jawapan. Yang pertama, manakah di antara berikut bukan dari jenis atau riyah? A. Al-Mubayyanah, B. Al-Murasyahah, C. Al-Mujarradah, dan D. Al-Tasrihiyah. Jadi tajuk yang anda nak sampaikan pada pagi ini ialah tajuk yang berkaitan dengan pengenalan dan mewaris secara ringkas. Yang mana kita tahu bahawa pada siang semalam kita telah belajar berkaitan dengan mayat, berkaitan dengan pengurusan jenazah. Rehan nak kata sikoh bila kan? Maksud Indonesia itu memang disandarkan pada satu perkara yang negatif. Maksudnya hiburan yang negatif, hiburan yang tidak memberi mesej yang positif. Sebentar Assalamualaikum, Profesor. Ya, dengar clear ke? Dengar ke? Kami daripada Mesir ni. InsyaAllah pada pagi ni kita nak minta sikit Profesor buat sedikit taklid lah tentang hiburan yang Ya putus-putus. Tapi dengar tak? Clear tak? Saya dengar. Memang clear. Cuma nak minta Jamil tak apa kalau tak dengar sangat. Cuma kami nak minta taklid terus tentang daripada Profesor mengenai hiburan lah yang berlaku di Malaysia hari ini lah. Ya. Dalam sekitar 10 minit gitu. Oh, dia pun dalam masa 9 minit lagi. Okey, tak masalah insya-Allah. Jalan dulu. Diminta kepada dua kumpulan ini menggunakan barang yang disediakan sahaja.
Jika didapati ada barang lain yang tidak diseraikan, maknanya maka akan dibunuhlah. Boleh faham kan? Masa yang diberi hanya 20 minit saja. Buat kuah, buat kuah. Jangan lebar sangat, Bek. Lebar. Biar tukar sebelah kanan juga. Asik keluar. Asik keluar. Kena tangan. Asik, kamu asik. Asik ketiga. Asik ketiga. Dah tangan. Mandi Syai. Asing gambar. Asing gambar. Aku juga. Okey. Dia si kelakar. Okey, mana? Dia cakap. Tak tarik pun. Tak tarik pun. Okey, asik terus. Pijat. Setelah kami meninggalkan karena mereka juga hamba Allah seperti Aku mau pantun ucap. Tanah data apa sekarang hagu? Tinggi hagu ya lah lebih. Takwa itu tuntutan agama. Mana takwa asas utamanya. Sampai lalu pergi minum. Kalau tuan tanah ditampa, berapakah rukun bagi tayamum? Batu hampar asyik terdampar. Dalam berlenggang sambil mengelamun. Saya memang tak nak terdampar. Rukun tayamum ada obek. Bab apa-apa. sedang rehat atas kerusi. Tiba-tiba terlentok. Orang yang melalaikan. Hendak membangun. Bangunlah.